Assalamualaikum. Pagi ni kita makan nasi kabu di Taman Uda deh. Nama dia nasi kabu Taman Uda. Kabu kita siap ada. Ada apa ni? Otok-otok solok ikan dengan apa nama ni? Kambing. Kita tengok apa yang ada sini. Yang antara barang yang ada. Nasi kabu sini dia ada dua pilihan. Kabu golok. Macam kita ni ambil kabu golok. Dengan kabu tumis. Kabu tumis ni dia ada tumis. Macam golok ni dia kering gini, dia tak ada tumis dah. Daya bakar ni, pilih dia. Telur masin ni, solok ikan ni. Lepas tu solok lada, ikan goreng ni. Tengoklah kita sekarang ada. Saya awak tengok je lah. Kambing ada dia duduk dalam pot ni. Jadi kalau saya awak nak kambing ataupun lemuk ada ni, saya awak boleh meter dengan dia lah dah. Okey, jadi kita nak pergi makan dulu. Untuk makan-makan macam kuih dan sebagainya ada sini. Okay, kita nak makan dulu. Cari tempat dulu. Sini dah. Saya awak boleh masuk dalam, dia ada kopi di sini dah. Boleh ambil raya diri lah. Alhamdulillah sekarang ni kita siap makan dah. Habis dah. Kita tengok beef pula. Beef dia ni rego nasi kabu kambing bakar 15 ya. Solok ikan 3 ya. Itulah untuk hari ni. Hari kita minum air kosong dah. Air suai. Okey, itulah untuk hari ni. Mana suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi di next video. Bye bye.